Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhani Sakina, wartawan TV PSS SMK Taman Sejahtera Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Dalam segmen khas Sekolahku hari ini, jom kita kenali lebih lanjut tentang sekolah saya yang menjadi kebanggaan warga setempat. SMK Taman Sejahtera mula ditubuhkan pada tahun 2002, bermula dengan beberapa blok bangunan dan bilangan pelajar yang kecil. Sekolah ini terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Terletak di kawasan strategik Bukit Mertajam, Pulau Pinang, sekolah ini menjadi pilihan utama penduduk setempat untuk anak-anak mereka menimba ilmu. Kini, SMK Taman Sejahtera mempunyai 597 orang pelajar serta 58 orang guru yang berdedikasi. SMK Taman Sejahtera menyediakan pelbagai kemudahan lengkap untuk para pelajar. Antaranya ialah makmal komputer yang dilengkapi kemudahan internet, perpustakaan digital, bengkel reka bentuk dan teknologi, dewan serbaguna serta padang sukan untuk aktiviti kokurikulum. Pusat sumber sekolah turut memainkan peranan penting dalam membudayakan pembacaan dan teknologi maklumat di kalangan warga sekolah. Dalam bidang akademik dan kokurikulum, SMK Taman Sejahtera telah mencatat pelbagai kejayaan, antaranya penyertaan dalam pelbagai pertandingan, sukan dan pencapaian akademik. Semua ini hasil usaha gigih guru-guru serta komitmen pelajar yang sentiasa ingin maju. Dengan semangat yang tidak pernah luntur, SMK Taman Sejahtera akan terus melahirkan generasi yang cemerlang bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga dari segi sahsiah dan kepimpinan. Sekian segmen khas daripada Sekolah SMK Taman Sejahtera Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Saya, Nurhani Sakina, wartawan melaporkan. Terima kasih dan jumpa lagi.